Bagus juga ada tu Allah salam. Lain kau. Ada je, siap. Ada. Tu alam. Minum. Dia dah bagi dia rehat. Aja minum tu. Mana ada? Kopi aja. Bagi dia Laki-laki. lelaki Dia masuk. Ni, ni pergi anak duduk sini. Duduk di situ. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah. Cukup lah. Cukup. Dalam tu. Ni Syari, Haji Syari dia. Cari balik kampung. Zakaria abang dia lah. Jadi macam tu. Dan itu selamat sikit. Baru 6 lebih. 9 dah. Kau benci kan? Tapi pasal tak boleh manjat tu yang dah iceh tu. Tak boleh manjat. Kita mulakan mesyuarat kita tepat pukul 9 pagi. Sebelum kita mulakan kita punya mesyuarat ahli tentang kuasa kawangan Segambut, kita mulai dengan bacaan ilmu kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Pak Jambun Jambun untuk menyampaikan sumbangan Sumbangan saya ada pada saya. Sumbangan RM200 dan kita akan sumbang 100 100 dengan beberapa dokumen untuk diedarkan kepada Chief untuk pencen terbitan semualah. InsyaAllah kita akan buat ziarah pada Hajah Jambun pada minggu depan insyaAllah untuk membantu Hajah perkara urusan Chief dan saya pada Hasan Cik Hasan bawa hospital ada saya RM50 kita bagi lepas pada Hasan Kamarudin hospital. Untuk Nordin boleh tak cukup setahun dah dia minta Kuasa 1/2026 dari muka surat 1 hingga muka surat 4. Di samping itu saya membentangkan terus laporan kebajikan cawangan di muka surat 6 dan muka surat 5 dan muka surat 6. Terima kasih. 12/2025 ialah RM14,260.93. Ini yang sampai tahun yang lepas lah. So sampai Januari ini kita jadi next year lah. siap. So yang ni pasal yang ni dalam laporan. 14. Laporan RM14,260.93. So this one will be in the laporan keuangan kita Syurah Agung tahun 2025. Sebenarnya SE. Untuk dia sumbangan tak dapat, dia mesti setahun. Bila setahun pun dapat. Itu dia bentak Haji dia lagi sebulan 2 bulan lagi dah langsung dapatlah. Within 1 year tak boleh dapat dia sumbangan. Tapi untuk Encik apa dia ada duit pasal saya. Apa dah ada saya dan hari kematian menjamin saya ada 200. Kita 100 ada lah. Dia akan uruskan semua.